Okey. Uncle ambil satu kad dulu So, pakai dadu Awak attack uncle sekali, uncle attack awak 4 darab 4 kali. Okey. Jom kosong. Apa awak cari? Apa yang jatuh? Okey awak. Seri buang kad kan. Ni dia sebab awak punya efek. Seri dan kalau angka menang kosong akan buang. Okey. Awak menang. Ada masalah. Kejap. Angka tak pilih kad lagi siapa? Kejap. Gimana Mat? Okey. Okey, jom. So, di zon kalah tak adalah. So, angka pilih efek awak dulu Angka ambil efek ni lah. Ambil satu kad Ya, angka ambil satu kad jap. Sebentar. So, 11. Banyak awak kena attack. Okey, jom. Seri. 10. 9. Apa lagi terbang? Okey, menang. So, efek kat lawan tak berkesan. So, uncle attack awak 2 kali, awak attack aku sekali. Seri. Kejap. So, ni efek awak attack tambah 60 je ada 3 kad. Tapi awak ada 1 kad je. So, tak boleh lah. Okay. So, ni uncle punya attack awak jadi 20. So, awak kena attack uncle 10 kali. Okay. Uncle attack awak sekali. Seri. Alright. 2. Awak ada kad sokongan kan awak nak guna? Pilih satu kad sokongan. Boleh? Ada tak dekat sini? Daripada deck. Apa tu? Buka. Okey, tapi tak ada apa-apa, saya tak ada efek pun. Okey, alright dah. So, kocok balik. Okay, uncle punya patut tukar kepada Nova, tapi Nova kat tangan uncle, so tak boleh tukar lah. Okay, so awak sekali, uncle attack awak 2 kali. Okay. Untuk siapkan sokongan di zon kalah pemain. Tak ada kan? Tak ada. Okay. So awak attack uncle 3 kali. Uncle attack awak sekali. So awak ni jap, kalau orang kalah adakah satu kat zon menang sendiri? Oh, zon menang sendiri ke zon kalah. So dia punya 1. Okay, 2-1.
satu. Ngam-ngam. Ngam-ngam 5-0. Vincent menang, sini dulu. Dulu menang, Vincent menang lah. Tadi kan, ini kan tukar beza kan. Lepas tu expect tak perasan. Elok kat beza kat atas ni. Oh, sama. Apa cerita ni? Apa cerita Masih ni? nak tukar biar nampak kan. Jangan dah boleh tukar. Terus pun beza. So tukar. Yang ni jap. Awak ambil dulu kad. Awak ambil kad ni masuk dalam ni. Lepas tu saya tukar. DJ pun belum. Kena attack uncle 5 kali. Uncle attack awak sekali. Alright. Attack kat lawan tak berkesan. Okay. So awak uncle attack sekali, awak attack 2 kali. Okay. Alright. Okay, so pilih satu kad dari tangan. Tak detect kalah. So yang ini awak attack sekali, angka attack sekali, awak attack jap, sorry, engkau sekali-sekali, satu-satu. Oh, sebaik. Sebaik nasib baik. Pemegang kad ini dapat serangan pertama jika seri dalam usaha. Okay. Kalau awak seri lah. Okay. So awak attack 2 kali. Saya attack awak sekali. Madam. So satu. Belum lagi. Hai. A few moments later. So uncle ambil satu kad Sekejap. So 3 1. Ni comelan. Dua. Alright. Sekejap. Okay. Uncle pilih efek awak dulu Kami ni ambil efek ni. Okay. So boleh ambil satu kad.
Jom, 1, 3. Kalau seri kosong pertama kan, awak dapat seram. Okay. Menang. Okay. Belum. Potong. Potong. Awak tak boleh, awak tak guna lagi kan? Okay. Terima kasih. Okay. So awak ambil masuk dalam ni. Saya kocok So attack awak kena attack saya 10 kali, saya attack awak 1. Erika menang. Erika menang. Awak 10. 10 kali. 9 1 8. Hey. 7. Seri. Alright. Efek kalau hantar pekesan. So awak attack uncle sekali, uncle attack awak 2 kali. Pada dua orang. Kalau tak berkesan, awak attack 2 kali, uncle attack awak sekali. Tak ada. Saya tukar, tak bersyarat. Dah Bang Randy. InsyaAllah. Boleh bang. Okay, jom. 1 berapa ni? Banyak ni awak. Berapa ni? 280 bagi 20 apa? 14. Awak 14, angka 1. 14 1. 14 pun dah dengan 14 pun dah sakit dah. Bang beli kat mana bang? Beli kat mana? Apa yang beli mana ni? Ni dah lama lah aku beli. Brand ni dah tak ada dah. Dah bankrupt lah. Brand buat TikTok. 14 1 je. Ya Allah, kenapa? Sorry. Sekali lagi. Sorry. Piti tu bang. Ha. Dia je bunuh. Okay. Saya dengar awak cakap. Okey, mantap. Mantap Pak Abu. Kerja kalau Piti menang lah. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Sikit lagi. Okey, 2. Seri meninggal. Okey, satu lagi. Menang. 1. Menang pun buang. Ayo. Menang salah, seri salah. Menang tapi buang lagi. Ada nak beli dulu nanti. Dia tengok apa? Okey lah, selamat lah. Korang cakap peluang break. Please. Lah. Masya Allah. Tahniah lah dek, salam sikit.